Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fifi Lantisha, finalis Sri Kandi Malaysia 2025 edisi ke-6. Fifi merupakan one and only wakil daripada Pulau Pinang. Fifi percaya keanggunan bukan sekadar penampilan, tapi juga kekuatan hati dan keikhlasan dalam memberi. Fifi dibesarkan dalam suasana penuh budaya dan kasih sayang di Pulau Pinang. Nilai kekeluargaan dan semangat komuniti membentuk siapa Fifi pada hari ini. Kini, Fifi membawa semangat itu ke mana je Fifi pergi. Dalam cara Fifi berpakaian, berfikir dan berhubung dengan orang sekeliling. Fifi percaya untuk menjadi seorang lelaki cantik, perlulah menjaga diri dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Setiap hari adalah ruang untuk jadi lebih kuat dan sihat. Bukan hanya untuk pertandingan je tau, tapi untuk diri sendiri juga. Tapi dalam apa jua gaya hidup yang Fifi pilih, Fifi takkan lari daripada nasi kandang atau hampa. Sebab itulah sebahagian daripada Fifi iaitu Pulau Pinang. Fifi juga aktif dalam inisiatif kebajikan bersama Warga Emas. Mereka mungkin sudah lama senyap, tapi mereka juga masih perlu didengari, dihargai dan diraikan. Fifi percaya menghormati generasi terdahulu adalah asas membina masa depan yang lebih baik. Fifi menyertai Sri Kandi Malaysia kerana Fifi ingin menjadi suara bagi wanita muda. Suara yang penuh kelembutan tapi berani untuk berdiri teguh. Saya Sri Kandi Fifi Filan dari Pulau Pinang untuk Malaysia.